Isu UEC ini bukan soal bahasa, ia soal siapa yang menentukan arah negara. Apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim bersuara, mesejnya jelas. Ini adalah Malaysia. Bahasa Melayu bukan pilihan, ia adalah asas. Bahasa rasmi, bahasa ilmu, bahasa penyatuan. Perlembagaan mesti didahulukan sebelum apa-apa kompromi lain. Tapi nada berbeza datang dari Datuk Seri Rafizi Ramli. Dalam satu podcast, Rafizi mendesak Malaysia bergerak ke arah masyarakat trilingual. Dunia berubah katanya. China bangkit. Tanpa Mandarin, Malaysia akan ketinggalan. Atas hujah itu, pengiktirafan UEC dilihat sebagai langkah strategik. Naratif ini bukan baharu. Ia selari dengan desakan lama di AP. UEC mesti diiktiraf dengan syarat lulus bahasa Melayu. Walaupun hanya 20% pelajar Cina mengikuti aliran UEC, tekannya berterusan seolah-olah ini keperluan nasional yang mendesak. Di sinilah garisnya ditarik. Satu pihak menolak sempadan itu atas nama masa depan. Soalnya bukan Mandarin, soalnya keutamaan. Dan dalam isu ini, Anwar sudah menetapkan garisnya.